Mangsa berumur 19 tahun daripada Sibu, Sarawak pergi ke Bangkok pada tahun lepas kerana dapat tawaran peluang pekerjaan di Thailand. Dan ketika itu dia diterbangkan daripada Sibu ke transit ke KL lalu pergi ke Bangkok. Seterusnya dia terus dibawa masuk ke Myawaddy menggunakan jalan ilegal. Pada hari Isnin yang lalu, saya dengan Andrew memang ada trip ke Myawaddy kerana kami dijadualkan berjumpa dan ada mesyuarat bersama Askar Ratchamanuk Thailand. Askar Ratchamanuk ini adalah askar yang kawal semua sepadan yang berkaitan dengan Thailand dan Myanmar, dan dia juga terlibat di dalam operasi human trafficking. Jadi di dalam masa trip kami, saya dapat satu call daripada dia pada awal lebih kurang 23 hari bulan. Dia sudah bagi tahu yang dia bersedia untuk lari kerana company dia ni sebelah company Taichung lama, company dia dan Taichung baru. Dan dia bernasib baik kerana dia dapati bahawa dalam masa beberapa hari ketika itu pintu dia ni tidak dikunci. Jadi dia bagi tahu yang dia dah sedia dan dia terus keluar dan saya terus hantar rakan saya untuk ambil dia di kawasan Myawaddy, lalu hantar dia menaiki bot dan seludup dia daripada Myanmar masuk ke Thailand. Perjalanan lebih kurang 8 jam dan seterusnya apabila sampai di Bangkok, saya telah berjumpa dengan pegawai kanan immigration di Bangkok dan nasib baik dia sudi bantu dan proses naik kod hanya berjalan dalam masa 2-3 hari. Jadi hari ni buat travel document di embassy, kedutaan, besok naik kod dan hari ni dah boleh pulang. Dan dia juga duduk di hotel lebih kurang 4 hari sebelum proses untuk kedutaan sediakan emergency certificate. Untuk pengetahuan semua, situasi di Myawaddy sekarang, kerajaan junta hanya buat operasi dan serbuan di KK Gardens. Dan saya sendiri melawan 1,600 mangsa yang telah pun berjaya lari ketika serbuan itu diadakan. Jadi saya pergi ke Mysore, tempat penempatan sementara mereka yang tidak ada orang Malaysia. Kebanyakan daripada Afrika, India, Bangladesh. Itu yang paling banyak, termasuk China. Dan setakat hari ini tak ada operasi di mana-mana company yang lain. Mereka hanya fokus KK Garden, mungkin kerana sebelum Asian Summit. Dia tak nak perkara ini yang menjadi perbicaraan di dalam Asian Summit. Sebab itu kalau kita perasan 4 hari sebelum Asian Summit, tiba-tiba KK Garden kena serbu. Sebab perkara ini telah dibincangkan di peringkat ASEAN tentang Myawaddy dan telah ditekan oleh kajian China. Jadi saya rasa serbuan ke KK Garden ni adalah wayang semata-mata. Tetapi dalam masa sama, setakat hari ini sudah dikosongkan. Dan pihak kajian junta juga telah bom beberapa bangunan di dalam KK Garden supaya tidak ada lagi siapa yang boleh balik ataupun buat operasi semula di kawasan itu. Tetapi company-company yang lain berkembang dengan pesat dan maju. Tak ada apa-apa masalah. Even ada yang kata Starlink telah pun diputuskan, itu berlaku di KK Garden tu. Company lain semua masih gunakan Starlink lagi. Dan kami saksikan.